Kita nak bagi makan ostrich pula. Makan. Puyo. Macam. Makan sekali. Ni batang ni dia bagi kuda makan. Ini burung ke? Unta. Ya Allah. Oi, cantik lah awak ni. Dia rentak je. Cantik lah. Bang, cantik ke betina ni? Berapa lama bela bang? Oh, sebenarnya saya bela dia masa dia jadi berudur lagi. Ni lokomotif. Yang berusia 300 tahun. Zel. Yo, Din. Jangan tengok dia kecil. Ni ada kura-kura pula. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu. Nampak ni. Tapi yang paling besar Kura-kura nampak bos. Kita orangnya kita kejar dia bang. Kita kejar dia. Hai. Oi, ngapa tu? Ni dia punya aquarium. Tengok ni. Maikong. Nampak tu? Belakang tu gar, nampak? Gar tu. Gar ni boleh besar lagi sebenarnya. Ingat gong-gong besar je haiwan. Monster fish. Buat Ni lain. kau tengok ni. Aku rasa macam nak buat dah. Ikan. Oi, tengah pun besar. Nah, ini separuh besar ni. Oi. Agak tengah ni kecil je. Jerawat. Jelawat. Sungai punya jerawat. Kita nak bagi ikan makan pula ni ha. Dia bagi makanan ikan ni. Kau tengok apa jadi Ini kolam aku usahakan sejak dulu. Oh, macam. Nampak tu. Kan sudah jadi tokek lah. Jadi tokek lah. Kalau nak beli ikan siakap ke, ikan sebelah ke, ikan apa ni? Ikan jerung ada. Tengoklah tempat ni, nampak? Besar juga. So kalau korang nak datang dekat Tropicana Aquarium Gua Musang ni, korang boleh datang bila-bila masa lah sebab dia buka setiap hari. So dewasa ada harga tertentu, budak pun harga tertentu. Korang boleh datang sini, puas hati, confirm punya korang akan repeat. Babi! Gua Musang!